Jangan tipu diri, sokongan pengundi Cina bukan hadiah percuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat untuk anda yang mendengar pidato At-Tanikas kali ini. Mari kita hentikan satu naratif politik yang selalu diulang-ulang. Sokongan pengundi Cina tidak pernah kekal kepada mana-mana parti politik. Tidak dulu, tidak sekarang dan tidak selama-lamanya. Mereka bukan pengundi yang hidup dengan slogan. Mereka bukan pengundi yang tunduk kepada lambang parti politik. Mereka pengundi yang mengira untung rugi, menilai prestasi dan menghukum apabila ada kegagalan. Hari ini kamu berguna, mereka sokong. Hari kamu gagal, mereka tinggalkan tanpa simpati dan empati. Inilah kuasa pengundi Cina. Maka apabila warisan mendapat sokongan pengundi Cina, jangan perasan kita hebat. Jangan anggap ini bukti kekuatan parti semata-mata. Jangan kita syok sendiri. Warisan beruntung ya, syukur. Tetapi itu bukan kerana hanya pimpinan parti sahaja yang bijak. Soalan sebenar yang mesti dijawab ialah, siapa yang buat kerja? Jawapannya jelas. Bukan hanya pimpinan, bukan hanya struktur parti, bukan hanya ceramah berulang-ulang, tetapi media. M-E-D-I-A. Media melahirkan dan juga memainkan peranan besar dan penting. Media adalah jantung kepada parti politik. Pertahanan paling penting kepada sesebuah negara adalah tenteranya. Pertahanan paling ampuh untuk parti politik adalah media dan strategi kepimpinannya. Pertama, dengar kamu baik-baik. Kerja media sosial yang agresif dan berkesan benar-benar buat kerja, bukan hanya sekadar bergambar. Kemudian mereka yang bergelar influencer, content creator, cyber trooper. Sama ada mereka yang berada dalam parti maupun berada di luar parti, mereka inilah yang membentuk persepsi, mereka yang menembusi algoritma, mereka inilah yang bertarung siang dan malam, mereka yang membalas serangan, mereka yang mengolah naratif lawan setiap bulan, setiap hari, setiap jam. Mereka yang memerah otak, mereka yang berkorban masa tidur dengan bangun buat kerja. Mereka yang mempertahankan kepimpinan dan parti. Mereka yang menjaga